Assalamualaikum kawan-kawan. Macam mana dengan minggu pertama persekolahan? Seronok tak? Apa aktiviti yang kawan-kawan buat di sekolah sepanjang minggu ni? Di sekolah saya ada macam-macam aktiviti yang kami buat. Hari pertama kami disambut meriah. Ada belon, ada hadiah. Lepas tu, kami ada senam aerobik dan aktiviti bijak sifir. Perbuatan yang tidak baik tidak elok, tidak boleh dilakukan. Kami juga ada ceramah kami benci buli dan sayangi buku teks. Boleh dengar? Tak dengar tak? Saya untuk menyampaikan sedikit tentang buli. Tentang ini sebenarnya kepada ini ada diingatkan. Pada hari Khamis, kami ada sesi fotografi kelas untuk kenangan. Tiga, senyum, 1, 2, 3. Buka, takut. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kanan. 1, 2. Tangan lurus. Berjalan, bukan berlari. Berlari nanti minggu hadapan. Ya, yang hari ni ialah suai kenal laluan, terutama bodi tahun 2. Pegang aja, tarik. Ikut aja Hari awak. Jumaat, kami ada latihan mentas desa. Tangan lurus, tangan lurus.
Berhenti lah. Sekali lagi. 1. Tak lain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak sabarnya nak belajar. Jumpa kawan-kawan di lain masa. Bye!